Fasa 3 pelaksanaan Malaysian Business Reporting System 2.0 atau MBRS 2.0 akan bermula pada 1 Jun ini melibatkan dokumen di bawah Akta Syarikat 2016. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup Datuk Armizan Mohamed Ali berkata, dengan pelaksanaan fasa tersebut, kaedah serah simpan dokumen statutory secara fizikal di kaunter Suruhanjaya Syarikat Malaysia SSM akan ditamatkan sepenuhnya. Jadi dengan adanya MBRS 2.0 ini, penyerahan dokumen-dokumen statutory yang mandatory itu boleh untuk dibuat melalui online, melalui platform digital yang ada melalui MBRS 2.0 ini. Bermula 1 Jun 2025 ini, semua penyerahan dokumen-dokumen statutory ini akan dilaksanakan secara online. Maksudnya bermula 1 Jun 2025 tidak akan ada lagi serahan dokumen statutory ini secara fizikal, dan ini adalah sejajar dengan agenda besar kerajaan Madani untuk kita melonjakkan transformasi digital. Pengenalan MBRS 2.0 katanya akan memudahkan pendaftaran awal serta pematuhan takbir urus syarikat dan perniagaan secara digital sekaligus meningkatkan kecekapan sistem penyampaian. Armizan berkata demikian dalam sidang media di Miri, Sarawak pada Ahad. MBRS 2.0 diperkenalkan secara berperingkat sejak 1 Disember 2024 dan kini berada di fasa kedua sejak 1 Mac 2025. Pada majlis sama, SSM turut menggerakkan program tanggungjawab sosial korporat melalui wakalah zakat sebanyak RM197,356 kepada golongan sasar di Miri.